Dalam belanjawan yang lepas, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada memaklumkan memberi bantuan ataupun pelepasan cukai kepada kenderaan nasional, Pro 2 dan Proton. Dan program itu dibuat untuk pemandu teksi individu. Ini saya tekankan. Dan kami daripada TTSM pun memang selama ini kami berjuang, kami minta pemandu teksi ini diberi permit. Dan sepanjang hampir 5-6 tahun ni, APAD telah membenarkan pemandu teksi persendirian untuk mendapatkan permit. Dan saya ditanya oleh pihak APAD, kenapa pemandu teksi tidak mahu mengambil permit individu? Sebenarnya pemandu teksi bukan tak nak ambil permit individu. Pemandu teksi pun memang nak ambil permit. Cuma apabila mereka mengambil permit, dia panggil STK, surat kelulusan, mereka menghadapi masalah untuk mendapatkan pinjaman daripada pihak bank, kerana mereka tak ada rekod bank, ada juga yang sudah blacklist. Jadi benda ni menjadi satu, orang kata apa, halangan untuk orang kata menjayakan plan penjeramaan teksi sekiranya ketetapan itu dikekalkan hanya kepada pemandu teksi persendirian ataupun pemandu teksi individu. Jadi kita mohon kepada kerajaan untuk mempertimbangkan supaya permit teksi ini diserahkan juga kepada koperasi. Ya, kita faham pemandu teksi yang tak boleh nak keluar kenderaan sendiri ni melalui bank apa semua, kita ada satu saluran lagi, mereka boleh dapat permit ataupun dapat bawa teksi ini melalui koperasi. Macam koperasi TTSM, kita mempunyai satu hala tuju yang mana kita punya konsep, kita akan bagi sewa beli kepada pemandu teksi ataupun pemandu e-hailing untuk kenderaan kita selepas tempoh ataupun selepas tamat perjanjian sewa beli tanpa, saya ulang tanpa sebarang tunggakan, kita akan serahkan permit koperasi ini kepada mereka ataupun kita mohonkan permit individu untuk mereka 6 bulan sebelum tamat perjanjian sewa beli. Kita nak mereka dah ada permit sendiri, dan apabila mereka sampai tempoh tamat sewa beli ini, kita akan serahkan kenderaan itu bersama dengan permit kepada mereka. Kita nak bebaskan mereka daripada sistem penjajahan moden. Tapi hari ini kalau kita nak terus minta pemandu teksi ini ambil permit dan terus buat pinjaman bank, saya rasa benda itu agak mustahil lah buat masa sekarang. Jadi kita mohon kerajaan pertimbangkan untuk membenarkan koperasi memiliki permit teksi.